Duduk dekat Jitra ni memang panas gila. Panas lik-lik orang Tara kata kan. Hari ni je suhu dekat 42 darjah Celsius, 43 darjah Celsius kat dalam office aku. So, house tu memang tak boleh buat bincang lah, panas gila. Selepas 3 kali berpuasa dekat Kedah ni, baru pertama kali ni aku jumpa orang jual tembikar jus. Kalau kat KL ni memang ramai gila orang jual, tapi kat Jitra ni tak lah. Ni first time aku jumpa. So, aku nak beli, bawa bekas sendiri je. Set. Harga dia murah gila, RM5 satu bungkus besar. Kalau kat KL aku tak tahu lah berapa. Senang masuk dalam bekas aku terus. Tambah ais boleh tak? Tambah ais sekali. Okey. Dia ada jual nanas MD2. Jus nanas MD2 ada, tembikai pun ada. Tapi yang mantap dia sebenarnya tembikai lah. Oh, puas hati baik. Oh. Blend fresh kat sini, senang. Berapa? Ingat tadi? Berapa? Oh, seorang je datang ni? Oh, ingat ada 2 orang. Mana? 2 orang. Nah, kau senang. Minum sampai muntah. Okey, untuk korang yang tertanya-tanya berapa besar botol yang aku bawa dekat Bazar Ramadan tadi, ini aku tunjukkan perbandingan dia. Okey, yang ini botol air mineral yang standard 1.5 liter. Yang ini yang selalu orang beli. Lepas tu aku ada botol 1.9 liter. Yang ni beli kat Shopee 1.9 liter. Tapi disebabkan Jitra ni panas setiap tahun, bila waktu kering musim panas dia adalah sangat-sangat panas. Especially tahun ni memang sangat panas bulan puasa dia. Jadi aku jumpa satu botol yang saiz 4.6 liter. 4.6 liter ni kalau kau letak ais paruh ke penuh ke, memang sampai besok kalau isi air takkan habis je ais tu. Memang berbaloi. Kau bayangkanlah Jitra ni kalau ada kawasan semak ke benda, semak-semak samun, dia boleh kering dan sampai boleh terbakar dengan sendirinya. Macam tu dia punya panas dia. Jadi sebab tu aku kena ada air sejuk selalu lah. Kalau minum air tak sejuk, dia jadi letih sangat, kering tekak. Sorry, tak ada link Shopee aku share. Korang cari sendiri je dekat Shopee. Ada ni, botol besar ni daripada Dodge. 4.6 liter paling besar sekali. Okay, ada yang jenama lain tu lagi besar. Tetapi dia tak ada straw. Dia jenis buka, memang dia punya kepala tu besar macam tu je. Jadi aku tak minat lah. Aku nak yang jenis ada straw. Dan aku boleh buka mengikut apa yang aku nak je. Macam ni, ada straw kecil je. Kalau yang satu tu kau kena buka habis. Lepas tu tak ada straw.